kita semua educators berkewajipan untuk memahami metrik tu dan jangan menyalahfahami metrik tu. Ya. Sebab ini penting ni. Ini Sebab penting. apabila kita membuat laporan tu bukan hanya memberikan markah atau memberikan grade saja. Di situ dimetrikskan di antara markahnya betul berapa peratus yang dapat sebenarnya. Itu dimetrikkan. Dan rubriknya apa? Misalnya dia dengan grade A1 apa ni? Apa yang A plus ke semua, apa yang boleh buat. Betul. Dan secara purata sebagainya, kita ada apa pun kita contoh saya ya. Betul. Okey, itu metrik ni kalau macam sesuatu perkara tu hebat, metrik mesti mencerita mengapa hebat. Ya. Metrik ni apabila sesuatu tu lembab lah kata, minta maaf cakap slow, kenapa lembab? Baru metrik. Tapi kalau keputusan dulu, kita hanya tengok keputusan dan salam. Terbaik. Kita tak cerita kenapa dia cemerlang. Tapi apabila kita kaitkan, itu yang kata metrik tu lebih kurang. Lebih kurang macam tu lah. Lebih kurang.